Ops, apa pasal terenganga? 2-3 hari ini, ada beberapa insiden berlaku yang menyebabkan rakyat Malaysia terenganga. Sebelum itu, elok juga untuk kita memahami maksud terenganga. Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, terenganga bermaksud terbuka lebar-lebar, mulut dan lain-lain terbuka luas. Contoh ayat, saya bagi contoh ya. Nombor 1, maka mulutnya yang terenganga itu terkatuplah. Yang kedua, ia memandang pintu yang terenganga lebar. Manakala Cambridge Dictionary pula menterjemahkan terenganga verb gape to stare with open mouth, especially in surprise. Tetapi ada juga pelbagai images ataupun gambaran terenganga yang agak menarik yang jarang kita dengar. Mengikut carian dalam Wisdom Lim, terenganga merujuk kepada keadaan batin yang angkuh yang menggambarkan kejatuhan orang yang jahat menurut Habakuk. Oops, ini bukan berita palsu. Tak perlu nak arah sesiapa untuk nak cari dalam DPP ke, Cambridge Dictionary ke, mahupun Wisdom Lip ya. Kalau tak percaya, bolehlah buat carian sendiri. Mungkin ada lagi definisi terenganga yang kita belum ketahui. Kalau ada, boleh kongsi di sini dan kita bincang sambil minum teh. Siapa makan cili, dia rasa pedas.